Assalamualaikum. Kali ni Kak Rasma nak tunjuk bagaimana kita nak cuci saluran darah. Sebab sebagaimana yang kita tahu 20% daripada penyakit berpunca daripada saluran darah yang tersumbat. Okey, macam mana kita nak tahu saluran darah tersumbat? Tengok macam ni contoh. Okey, sekarang ni ini adalah contoh saluran darah yang normal, yang bersih, yang tak mempunyai kolesterol. Okey, yang kedua ni kolesterol telah ada sikit, lepas tu makin lama makin banyak kolesterol, akhirnya macam ni saluran darah tersumbat sepenuhnya dengan kolesterol. Jadi kesan dia apabila saluran darah tersumbat boleh menyebabkan saluran darah berpecah dan boleh mengakibatkan kematian ataupun boleh menyebabkan mendapat sakit jantung. Okey, bagaimana kita nak cuci saluran darah supaya tak tersumbat? Kita menggunakan, sekarang ni Kak Rumah akan gunakan air yang panas sebab badan kita berdarah panas. Jadi Kak Rumah akan gunakan air panas. Okey, yang ini pula polistiren ni kita anggap dia sebagai kolesterol. Jadi bagaimana kita nak cuci kolesterol? Kita minum air yang panas setiap hari kan, untuk untuk cuci saluran darah kita. Cuba tengok ni, dia masih tak mendapat kesan apa-apa pun. Okey, masih macam tu juga. Kita ambil tengok ni nah, besar kan dia punya polistiren ni. Okey, sekarang ni kita gunakan omega 3 untuk mencuci saluran darah, untuk buang kolesterol yang ada dalam tubuh badan, ada dalam saluran darah. Okey, kita guna minyak ikan. Omega 3 ni terdiri daripada minyak ikan dan minyak zaitun, iaitu 750 mg adalah minyak ikan dan 250 mg minyak zaitun. Betul pula. Okey. Minyak ikan dia berfungsi untuk menghapuskan kolesterol jahat, manakala minyak zaitun pula untuk menambahkan kolesterol baik. Okey, tengok tak Kak Rasma buat ni. Okey, sebelum tu kita Kak Rasma nak cuba untuk bubuh dekat kulit Kak Rasma, tengok dia terbakar ke tak. Tapi tak terbakar kan, sebab omega 3 ni tak membakar kulit, dia cuma membakar kolesterol. Okey, sekarang ni kita tengok dia. Apa kesan dia sampai Kak Rasma masukkan minyak ikan tadi, omega 3 tadi. Makin lama kolesterol ni dah makin mengecil. Mana kata dia telah memecahkan kolesterol ni daripada saluran darah. Makin lama makin kecil ni. Tengok. Jadi untuk kita nak menghapuskan kolesterol daripada saluran darah, kita ambil lah makanan omega 3 untuk menghapuskan kolesterol dalam badan daripada saluran darah kita tersumbat. Sebab bila saluran darah tersumbat akan mengakibatkan pelbagai jenis penyakit. Nampak tak? Makin lama makin kecil lah dia punya kolesterol ni. Mana kata omega 3 telah berjaya menghapuskan kolesterol dalam saluran darah kita. Jadi kita harus ataupun wajib ambil omega 3 setiap hari untuk menghapuskan kolesterol dalam darah kita, ataupun kita nak membersihkan saluran darah kita dari tersumbat dengan kolesterol. Okey, tengok dah. Akhirnya tinggal kecil ni je lagi. Nampak? Tinggal kecil je lagi. Makin lama makin hancur dah. Dah tak ada dah. Cuma banyak ni je lagi tinggal. Okey? Itulah kesannya bila kita makan omega 3 setiap hari. Okey, terima kasih.